kamu yang baru datang ni boleh tuan simpanan diamond atau emas lagi berbaloi? Orang macam mana tanya macam ni, right? Okay, emas dengan diamond. Okay, ikut kajian saya, okay, saya ada buat sedikit homework, right? Diamond ni, okay, ada banyak level, banyak quality. Diamond yang high level tu, right, adalah yang GIA Certified Diamond daripada Geological Institute of America. Yang tu ada high level, ada high quality lah. Walau bagaimanapun, emas adalah digalakkan untuk simpanan, right? Sebab apa? Emas pun emas 999 ataupun 24 karat, ya, right? Bukannya 8 emas 750, emas putih, emas 750, emas 875, 916, tak. Emas 24 karat ataupun 999. Okay, berbanding dengan diamond, right? Sebab apa? Sebab untuk simpanan pelaburan, kenapa emas ni adalah digalakkan, bukannya 916, bukannya diamond, right? Sebab emas ni diterima pakai oleh semua institusi keuangan, right? Bila anda nak cagar benda ni, anda nak cagar, bawa pada Arahnu, right? Dia tak tengok diamond yang orang pakai tu, right? Dia tengok average quality. Even yang GIA certified pun, saya dah pergi check, tak ada yang ambil, right? Arahnu tak ambil. Arahnu cuma ambil emas dengan ketulinan 24 karat ataupun 999 sahaja. 916 pun dia ambil. Tapi GIA Certified Diamond dia tak ambil. Jadi saya dah jawab soalan kamu ya, innocent viewer. Dahsyat soalan tu, right? Brilliant question. Saya suka soalan tu. Right? Ada apa dengan emas? Okay? Adalah something. Why not? Why diamond? Why gold? Bukan diamond, right? Pernah dengar tak? Diamonds are forever. Tapi orang tak kata emas are forever, kan? Sebab emas ni dia boleh bertukar tangan, boleh digadai senang,